Waalaikumsalam malaikat mendoakan. Oi, malaikat ni bilang. Assalamualaikum dah, hai semua. Saya Aina, wartawan cilik dari tahun 4 Gemilang. Kawan-kawan semua puasa tak hari ini? Hari ini, sekolah kami telah mengadakan majlis peluncuran Ihyal Ramadan. Jom kita saksikan kemeriahannya bersama-sama. Sepanjang bulan Ramadan yang mula ini, banyak aktiviti menarik akan dijalankan di sekolah. Antaranya ialah membaca Al-Quran pada waktu rehat. Selain itu, terdapat juga tazkirah dan bacaan Yasin pada setiap hari Jumaat bagi mengisi masa dengan aktiviti yang bermanfaat. Hai kawan-kawan, tak lama lagi bulan puasa akan meninggalkan kita. Kawan-kawan dah beli baju raya? Pada hari ini, kita mengadakan majlis khatam Al-Quran sebagai penutup kepada program Ihyal Ramadan. Jom kita saksikan bersama-sama.